Sementara itu, Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia mengumumkan bahawa ia akan turut mengadakan satu perhimpunan besar-besaran di Kuala Lumpur pada 9 Julai ini. Pemuda UMNO mahu menyampaikan memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong Tuan Kemizan Zainal Abidin bagi menyatakan sokongan mereka terhadap amalan demokrasi negara. Secara rasmi Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia Khairi Jamaluddin menjelaskan berbeza dengan perhimpunan bersih yang akan dianjurkan pada hari sama, Perhimpunan Pemuda UMNO ini bermatlamat menyokong Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk memperbaiki sistem pilihan raya sedia ada. Dan kita menganggap bahawa satu lagi himpunan yang dianjurkan pada hari yang sama bukannya tujuan untuk baiki sistem, tetapi tujuannya adalah untuk politikkan isu ini, untuk mencari kesalahan kerajaan dan juga SPR yang sebenarnya peranan mereka tidak konstruktif, tetapi adalah untuk berkonfrontasi dengan SPR dan juga dengan kerajaan Malaysia. Khairi bagaimanapun memberi jaminan Perhimpunan Pemuda tidak akan bertembung dengan para penyokong bersih. Khairi ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat Esko Pemuda UMNO di Kuala Lumpur. Sekian berita ini, bawah ini saya Ashwat Ismail. Teruskan bersama kami hanya di saluran berita segenap dimensi. Assalamualaikum dan salam hormat.